Ini hanya contoh saja tau. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada apa itu silang budaya. Betul. Baik. Silang budaya yang Radio RTM akan membuat perasmiannya esok, dia bersamaan dengan Tahun Melawat Malaysia. Jadi bila kerajaan membuat sambutan Tahun Melawat Malaysia, di sinilah antara fungsi yang kita bantu bagaimana untuk kita menarik para pelancong luar negara ke dalam negara dan juga para masyarakat di negeri-negeri untuk melancong dari negeri ke negeri. Sebab kalau sebelum ini kandungan 34 session satu suara dengan kandungan seiring sejalan yang kita perkenalkan pada tahun lepas, dia hanya perkataannya ialah terperap di stesen itu saja. Betul. Rugilah kalau National FM ada tajuk di sini. Kemudian Sarawak FM, Kelantan FM, Mutiara FM, dia mempunyai kandungan-kandungan yang menarik tetapi tidak dapat diikuti. Jadi kita membuat silang budaya itu supaya dia sampai antara stesen ke stesen. Okey, untuk bagaimana tercetusnya idea ini kepada saya ialah kita pernah bersekolah rendah dan sekolah menengah, kan? Betul. Dan di situ tercetus idea ialah sebab daripada asas kita dulu pernah yang mana ada berpeluang ialah pertukaran pelajar. Jadi Betul. kita ada 34 session, bermaksud macam satu kelas. Betul lah. Paling asas, kan? Jadi saya memandang 34 session ni ialah pelajar-pelajar dalam satu kelas. Dalam satu kelas ni dia ada personality berbeza, karakter yang berbeza, bakat yang berbeza, suara, intonasi, pembawaan, imej yang berbeza. Jadi kita silangkan budaya masing-masing dan kita ekspor perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu untuk dikongsi bersama dengan para penyampai stesen lain. Jadi di situ juga, dalam masa itu juga kita dapat berkongsi pengalaman, pendapat secara individu, berkumpulan, cara pemikiran dalam bermaksud di situ ialah dalam bahasa Inggeris knowledge sharing. Kalau dalam bahasa Melayu ialah Pertukaran ilmu. pertukaran ilmu ataupun Silang budaya tu bos. Silang budaya. Silang ilmu. bukan, dia ialah knowledge sharing. Maknanya berkongsi idea. Jadi perkataan Kongsi berkongsi idea. itu kita sampaikan kepada semua stesen yang lain. Bila kita dapat sampaikan kepada semua stesen yang lain, maka idea-idea kreatif akan berkembang. Mungkin di Kedah FM contohnya. Kalau DJ Bas. Bas mungkin berfikiran A. Tapi mungkin bila dia berjumpa dengan Sonic dia ataupun dengan Nazri, ada idea begitu, ada idea begini. Jadi dekat situ percambahan idea tu dapat diteruskan dengan lebih dinamik dan juga dengan lebih energetik. Di situlah fungsi silang budaya dan bagaimana idea silang budaya tu saya dapat untuk kita perkenalkan dalam Satu Suara Satu Jiwa pada tahun ini. Bos, katanya ada program berunsur perniagaan untuk 34 stesen, betul? Betul.